visual, dia punya colour dalam filem ni is really nice gila. Sebab today aku akan cerita about filem Kifarah yang didirect oleh Gas Abu Bakar. So Gas Abu Bakar ni adalah orang yang director yang buat filem Police Evo 1. This is the first filem yang dia buat berkenaan dengan genre horror. So best ke tak filem ni, aku akan share nanti dalam aku punya review. So this filem mengisahkan tentang apa kan? So this filem mengisahkan tentang watak utama is Remy Ishak. Dia dipanggil balik untuk ziarah bapak dia yang tengah nazak. Bila dia sampai je rumah tu, terdapat something happen, macam-macam berlaku, and then banyak rahsia yang terbongkar. Bila dia balik tu, this whole story is straight to the point, is about that saja. Best ke tak filem ni kan? So nanti aku akan share. So dia punya story is about that saja. Let's go lah, kita pergi kepada dia punya review. Welcome back to Movie Z channel. So today aku akan review filem Kifarah. So filem Kifarah ni aku dapat tengok pada premiere hari tu dekat Mid Valley. So thank you pada Score Production, Primeworks, Astro Shaw for the ticket untuk aku pergi ke gala. And then this film adalah filem pertama Gas Abu Bakar yang berkenaan dengan horror. Best ke tak filem ni kan? Nanti aku akan share. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So bantu aku untuk achieve lagi 80 subscriber untuk aku achieve 1000 subscriber. Kita teruslah pergi pada dia punya review. Okay, aku akan share dulu pada benda yang aku puji dalam filem ni, which is the light lah. So nombor satu yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya visual, dia punya colour dalam filem ni is really nice gila. Sebab Gas Abu Bakar memang power in term of dia punya visual lah. Visual dia memang cantik gila. So aku puji gila untuk Gas Abu Bakar sebab dia dapat memberi kualiti yang cantik gila untuk filem ni. Sebab dia berlatar belakangkan tahun 2007. So the colour, tone dia memang cantik gila dalam filem ni. So aku memang puji gila in term of dia punya visual, dia punya setup dalam filem ni. Untuk 2007 tu memang cantik and then nice lah. Sebab 2007 dia pakai iPhone Motorola, Nokia lama tu ada dalam filem ni. Untuk visual and setup is really good dalam filem ni. So itu nombor satu yang aku suka dalam filem ni. Nombor dua yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya lakonan. Untuk watak yang aku boleh highlight dalam filem ni yang lakonan dia memang best is Sharifah Sakinah lah. So watak dia memang berjadi gila. Sebab based on trailer pun kau dah tahu dah dia memang jahat kan. So bila kau tengok watak dia dalam filem ni, it's really convincing dan berjaya membawa watak antagonis dalam filem ni. And then itulah sahaja yang watak aku boleh puji dalam filem ni, about dia lakonan lah. Nombor tiga pula yang aku suka dalam filem ni adalah ada satu scene tu memang rasa seram dia boleh aku puji lah. Untuk dia punya makeup artist is really nice untuk si bapak Remy Ishak dalam filem ni. Dia punya look is really seram, and then ada satu scene tu memang rasa ish, serius lah bapak seram gila kan. But itu saja yang boleh aku share benda yang aku minat dalam filem ni. Sebab ada banyak benda yang boleh dikupas dalam benda yang aku tak minat dalam filem ni. So kita akan pergi pada benda yang aku tak minat. Nombor satu yang aku tak minat dalam filem ni adalah dia punya keseraman. Dalam filem ni aku rasa tak ada weh. Aku tak rasa, which is kalau macam aku cakap dia seram yang ada satu scene tu kan. So itu saja throughout this film, dalam sejam setengah ke sejam 40, this film tak seram langsung. The whole story memang tak seram. Disebabkan satu scene tu je yang membuatkan aku rasa seram. Yang the whole story memang tak seram gila. Sebab kalau korang tengok trailer pun, hantu dia pun tak seram. Sebab cerahnya and then CG-nya. So itulah yang aku nak mention, benda yang aku tak minat dalam filem ni adalah the first thing first is seram. Dia fail in term of that. So itu nombor satu. Nombor dua yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya jump scare. Jump scare dalam filem ni, weh, dah lah tak seram. The jump scare yang dia tunjuk dalam filem ni, dia tukar scene pun kau bagi music yang macam terkejut. So kebanyakan orang akan terkejut because dia punya change scene. Aku rasa weh, tukar scene je pun tak payahlah bagi muzik macam tu. It's really, aku tak tahulah macam mana nak cakap. Sebab jump scare dia bukan sebab hantu, it's about music and then change scene saja dalam filem ni. Tak ada berkenaan dengan seram ke, takut ke, hantu ke, tak ada. Jump scare is about dia punya music and then dia tukar scene ke scene. Itu je yang membuatkan kau terkejut. Tapi aku tak rasalah terkejut tu kan. Cuma dia macam, oh, benda yang macam tu kan. So itu nombor dua yang aku tak minat dalam filem ni. Nombor tiga pula yang aku tak minat dalam filem ni adalah dia punya, ada satu barang ni tau yang dia, kalau korang pernah tengok cerita The Monkey, aku pernah review juga. The Monkey ni ada yang monyet yang main macam alat muzik yang ketuk-ketuk tu kan. So dalam filem ni ada monyet tu. So dia keep on tunjuk monyet ni clapping that thing. Tapi aku tak faham
apa connection monyet tu dengan benda tu. Ya, aku tahu dia ada budak tu punya toys, but aku tak rasa macam, sebab dia terlalu banyak fokus dekat monyet tu juga. And then aku rasa macam boleh kot buat benda lain. Sebab dia nak tunjukkan dalam filem ni macam ada satu cult ni bunuh-bunuh orang semua untuk minta pertolongan setan. Tapi aku rasa benda tu macam tak berjaya dibawa untuk dalam filem ni. Sayang lah, sebab Gus Abu Bakar adalah director yang bagus juga untuk Malaysia kan. Tapi dia fail in term of that. Aku rasa nak cakap macam mana lah, kecewa lah bila tengok Kifarah ni. Sebab aku memang harapkan dia memang best. Lagi satu, is under Scope Production and Astro Shaw, and then bersama dengan Primeworks. So 3 company untuk satu filem. Tapi dia tak capai level yang sepatutnya. Bagi aku agak stres juga. Aku duk tunggu mana seramnya, tak sampai-sampai. So sampailah habis filem, aku cakap lah, itu je ke? So itu saja yang aku boleh share about this film. Filem ni dah keluar, korang boleh pergi tengok dekat wayang yang terdekat korang. Maybe aku punya perasaan sendiri yang rasa this film tak best and kurang memuaskan. Bila korang tengok nanti kat wayang, aku nak tahu juga apa reaksi korang. Boleh komen dekat bawah. Aku nak tahu apa reaction korang about this film. So, berapakah rating yang aku bagi untuk Kifarah arahan Gus Abu Bakar? So untuk this film aku bagi sebanyak 6/10 untuk Kifarah. So jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So itu saja yang aku boleh review about this film. And then thank you for watching. So bye bye.